Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke review channel. Untuk yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan dengan perkongsian-perkongsian daripada saya berdasarkan dari pengalaman saya sendiri atau berdasarkan dari pembacaan, dan saya kongsikan kepada korang dan moga-moga dapat memberikan manfaat bersama. Tanpa melengahkan masa, pada video kali ini saya nak berkongsi dengan korang satu eksperimen yang saya buat antara berkaitan dengan vitamin C yang saya dah makan, yang saya dah konsum, dan saya telah membuat satu eksperimen di antara ketiga-tiga vitamin yang saya pernah makan. Saya nak tengok yang mana dia punya kesan, macam kesan yang lebih baik lah macam tu. Sebelum tu saya nak berkongsi dengan korang vitamin C yang telah saya makan, yang bermula dengan Blackmores vitamin C 500 mg. Yang kedua 21st Century 1000 mg, dan yang ketiga adalah Hakubi YC Plus. Hakubi YC Plus ni dia sebenarnya tergolong dalam golongan whitening supplement, tapi kandungan dia berasaskan vitamin C. Saya bermula dengan harga dulu. Ketiga-tiga vitamin C yang telah saya makan iaitu Blackmores, Hakubi YC Plus dengan 21st Century. Dalam ketiga-tiga vitamin C ni, Hakubi YC Plus adalah yang paling mahal, dan Blackmores harga dia tengah-tengah, dan 21st Century harga mampu milik yang berbaloi, sangat-sangat berbaloi dengan kuantiti yang banyak. Ketiga-tiga vitamin yang saya telah makan ni semuanya ada kelebihan dia dan ada kekurangan dia lah. Dan kalau korang nak tahu lebih detail, mungkin korang boleh pergi pada video-video saya yang setelah saya membuat review antara ketiga-tiga semua ni, video saya sebelum ni. Dan pada video kali ni sebenarnya saya tak pasti. Sebenarnya saya tak terfikir pun sebenarnya nak buat eksperimen, dan eksperimen ni hanyalah untuk suka-suka, tak ada nak memburukkan mana-mana pihak ke, tak ada, hanya untuk suka-suka untuk diri saya sendiri sebab saya dah makan semua kan. Eksperimen ni bukanlah eksperimen besar ke, eksperimen mengarut ke macam mana. Eksperimen ni hanyalah mengaitkan antara ketiga-tiga vitamin C tersebut dan berserta dengan sebiji buah apple. Sebenarnya terinspirasi, saya ada tengok satu produk vitamin C jenama S. Diorang ada buat eksperimen juga berkaitan dengan diorang punya vitamin C dengan buah apple. Maksudnya dia rendam buah apple, belahan buah apple tu dalam air yang air kosong punya, dengan berserta dengan air yang mengandungi vitamin C tersebut, dan ternyata buah apple yang direndam dalam air vitamin C tersebut masih segar, putih, dan masih elok macam tu. Buah apple yang direndam dengan air kosong dah kuning. Jadi terdetiklah hati saya. Saya pun terasa macam nak membuat eksperimen macam tu juga kan. Tapi sekarang untuk suka-suka untuk diri saya, dan mungkin saya boleh kongsikan dengan korang kan. Tetapi yang paling saya suka dalam eksperimen saya ni, saya membuat perbandingan antara ketiga-tiga, antara Blackmores, 21st Century dengan Hakubi YC Plus ni. Ada satu vitamin C yang saya suka sebab dia dapat mengekalkan buah apple, rendaman buah apple tu masih keadaan elok. Dan untuk pengetahuan korang juga, eksperimen ni saya buat dalam masa lebih dari 8 jam. Tak silap saya rendam dari pukul 3 petang, dan saya last video yang saya ambil pada pukul 12.30 malam. Pukul 3, pukul 12 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih 8 jam. Tanpa melengahkan masa lagi, jom saya tunjuk dekat korang video dan gambar-gambar yang telah saya ambil. Korang tengok tak macam mana kan? Ini adalah permulaan bagi video yang saya
yang saya siapkan lah macam tu. Saya tunjuk dekat korang macam mana perbezaan-perbezaan antara vitamin-vitamin tersebut. Dan yang paling penting untuk pengetahuan korang, dalam ketiga-tiga jenis vitamin C tersebut, vitamin Black Moss yang paling mudah sangat larut dalam air. Dalam 5 minit rendaman macam tu, vitamin tersebut hampir 80% dah larut dalam air. Dan yang kedua mudah larut adalah Haku BYC Plus. Dan yang ketiga adalah payah larut lah, tak larut dalam air, 21st Century. Sebab tu 21st Century ini adalah chewable, iaitu untuk dikunyah, bukan untuk ditelan terus, sebab dia memang sangat-sangat lambat nak larut dalam air. Okey korang, dan sekarang ni adalah pertengahan dia, dan korang boleh tengok perubahan-perubahan pada warna ni dalam masa 1 jam. Okey, dan korang juga boleh tengok yang rendaman ni dah, mungkin rasanya tak silap saya dah 3 jam lebih saya rendam, dan korang boleh tengok perbezaan-perbezaan antara semua ni. Okey, dan last sekali, video ni dan gambar ni saya ambil waktu dah pukul 12 malam, dan rasanya dah 12 lebih malam. Saya ambil sebelum tidur, last tab terakhir yang saya ambil. Boleh tengok yang mana, bukan saya nak kata ada yang tak elok, ada yang tak elok, cuma mungkin korang boleh nampak 21st Century ni mungkin dia punya perwarna kuat sikit kan, dan Haku BYC Plus ni masih still putih cerah, seolah-olah buah apple ni baru dipotong. Dan berbeza pula dengan rendaman yang Black Moss punya, ada sedikit kuning, tetapi tak kuning banyak seperti yang potongan apple yang tidak direndam dengan apa-apa. Korang sendiri boleh bezakan kan. Perakhiran pada video ni, saya tidak kata antara ketiga-tiga vitamin C ni ada kelemahan dan kelebihan dia, tapi yang mana korang rasa elok, korang nak cuba, korang boleh cuba. Dan yang terakhir sekali, memang saya sangat suka Haku BYC Plus sebab saya suka sebab dia produk Jepun kan. Tapi bukanlah saya nak kata saya tak suka produk lokal ke produk mana-mana, tapi saya suka, tapi saya lebih suka Haku BYC Plus kan. Walaupun Haku lebih mahal, tetapi dia punya result sangat-sangat berbaloi. Okey, sekali lagi saya tegaskan kepada korang bahawa eksperimen ini hanyalah untuk suka-suka, okey? Bukan untuk membanding-bandingkan apa-apa, bukan untuk memburuk-burukkan mana-mana pihak, okey? Sekadar suka-suka dan semua saya makan. Yang penting dapat memberikan kebaikan kepada kita, okey? Walau bagaimanapun, terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.